Meta baru lay off lebih kurang 8,000 pekerja sebab restructuring AI. Dan dekat Malaysia pun dah tak jauh dah benda ni akan jadi disebabkan oleh AI. Dulu aku pernah ada 250 orang staff and mostly buat sales lah waktu tu. Sebab zaman tu kalau seorang boleh buat sales 30 sampai 40 ribu sebulan, nak capai 1 juta memang kena ada ratusan orang lah, betul tak? Tapi tu dulu. Sekarang game dia dah lain. Minggu lepas je tim aku seorang boleh buat 5,000 sehari dengan WhatsApp sahaja. Produk yang sama, iklan yang sama, offer yang sama. Beza dia cuma satu benda je, which is dia tak reply customer manual satu-satu. Dan dia pakai AI WhatsApp Sales Closer, di mana customer tanya harga, AI jawab. Customer tanya soalan, AI explain. Customer bagi objection dan AI boleh handle power gila. Customer nak proceed, AI terus push kepada next step untuk bayar atau set appointment. So apa yang tim aku buat ialah dia hanya pantau dan juga urus order je. Cuba korang bayangkan, seorang dengan AI je dah boleh buat sampai 100,000 sales sebulan. Jadi persoalan dia ialah, kalau seorang staff dengan AI dah boleh buat output macam tu, kenapa company nak hire ramai-ramai lagi, betul tak? Inilah benda yang ramai orang tak ada dengar. AI tak buang semua kerja, tapi orang yang tak tahu guna AI akan kalah dengan orang yang tahu guna AI. So company sekarang bukan cari lagi staff yang paling ramai. Ini sekarang cari orang yang boleh hasilkan output yang paling tinggi. Dan kalau kau sales, admin, customer service atau business owner and kau masih reply WhatsApp manual satu persatu, korang kena belajar benda ni cepat-cepat. Sebab game baru ni bukan siapa ada tim yang paling besar, tapi game baru ialah siapa yang ada sistem paling high leverage. Sebab tu aku buat Waska, which is AI WhatsApp Sales Closer yang bantu untuk reply customer ikut flow sales yang aku dah tetapkan. Waska aku bukan sekadar auto reply, bukan sekadar jawab FAQ, dia bantu customer bergerak daripada tanya, intro masalah sampai ke payment. And kalau korang nak try, cuba korang komen Waska kat bawah.